Suatu pagi yang indah, Pak Pandir duduk termenung di bawah rumahnya. Angin tiup kain pelikat dia, syahdu betul. Yang tiba-tiba, dia dapat satu idea yang dia rasa paling bijak dalam dunia. Dia pun panggil isterinya, Mak Andeh, yang tengah menampi beras. "Andesh, abang nak pergi berlayarlah. Jauh tau, 3 malam. Nanti abang balik, tolong buatkan abang kuih banyak-banyak, ya? Buat bekal kat laut nanti. Oh ya, kalau Andeh dengar bunyi gong kuat, itu tandanya kapal abang dah sampai. Cepat-cepat kemas rumah, sediakan makanan sedap-sedap tau." Mak Andeh pun terus masuk dapur. Siapkan macam-macam jenis kuih dan nasi himpit untuk suami tercinta. Lepas siap bungkus semua, dia hantar Pak Pandir sampai ke tepi jalan. Sambil lambai tangan, dia cakap, "Selamat jalan, bang. Hati-hati di laut, ya." Pak Pandir terus berjalan sampai hilang di sebalik pokok kelapa. Tapi, korang jangan percaya. Sebaik sahaja Mak Andeh masuk ke kebun, Pak Pandir senyap-senyap patah balik. Dia panjat naik ke loteng rumah, bawa sekali semua bekal makanan yang Mak Andeh bagi tadi. Sambil tersengih, sorang-sorang dia berbisik, Hei, senang betul hidup aku ni. Tak payah pergi laut, dapat makan sedap." Maka bermulalah pelayaran Pak Pandir di atas loteng rumahnya sendiri. Hari pertama, dia makan dengan penuh nikmat. Kuih lapis, kuih keria, nasi himpit, semua dia bedal. Masuk hari kedua, perutnya mula buat hal. Kembung, memulas, tak sedap rasa. Tiba-tiba, perut! Bunyi apa tu? Macam bunyi gong. Wah, kapal Pak Pandir dah sampai. Dengan penuh teruja, dia pun berlari masuk rumah. Mak Andeh terus capai penyapu untuk bersihkan rumah. Waktu dia tengah sibuk menyapu siling, habis semua debu berterbangan naik ke loteng. Betul-betul kena kat muka Pak Pandir yang tengah menahan sakit perut. "Ajo!" bersin punya kuat sampai dia hilang imbangan dan gedebuk, tergolek jatuh dari loteng ke bawah rumah. "Ya Allah, bang, ingatkan kapal dah berlabuh, rupanya abang yang tersadai kat sini." Yang tanpa sempat Pak Pandir nak bagi alasan, Mak Andeh terus capai penyapu lidi dan kejar dia keliling kampung. "Sekian, okey bye.